Halo semuanya cuy, bertemu lagi bersama saya, Abang AB. Jadi hari ini sesuai dengan tajuk dan thumbnail, saya akan melakukan atau menunjukkan tutorial untuk mendapatkan buah-buah yang besar. Pertama-pertamanya korang kena pergi ke shop yang sini. Ya, tanpa basa-basi lah guys ya. Pertama sekali korang kena pergi ke Gia. Ya betul Gia. Musim sejuk lagi. Musim sejuk lagi guys. Pergi ke Gia. Korang pergi dekat sini. Pastikan korang ada benda ni. Korang boleh beli ni. Beli ni. Ini boleh tapi tak berapa function lah ni. Watering can. Ataupun kalau korang nak senang, korang pakai basic sprinkler ataupun advanced sprinkler, godly sprinkler. Yang penting ada sprinkler dekat ujung dia ni. Ni master sprinkler. Ini semua untuk besarkan buah dan besarkan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu dia. Tu, size buah, size tu. Fruit size, korang baca yang ada fruit size macam tu. Sprinkler macam tu lah. Terus korang, okey, alah musim sejuk lagi ni guys. Macam mana saya nak buat contoh? Okey, ini saya tanam tanpa sprinkler. Korang boleh tengok, ini lobak ni. Ini lobak ni guys. Ini lobak dan ini bunga-bunga. Dan ini buah tomato. Jadi saya tunjuk terus lah. Saya tunjuk terus satu contoh. Jadi dekat sini basic sprinkler. Okey. Okey, sudah. Ini advanced sprinkler kita taruh di sini. Itu. Yang ini ada sprinkler, saya taruh lagi ni basic sprinkler. Kalau korang tak percaya, saya taruh. Tu, basic sprinkler saya taruh dua tu guys. Terus saya letak carrot. Mana carrot coy? Mana carrot cok? Itu ni. Ini. Okey. Okey, nah. Tengok saya bezakan. Saya tanam carrot, okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okey. Itu pokok carrot. Ada sprinkler. 1, 2, 3. Ini yang tak ada sprinkler guys. 5, 6, 7. Mana? Okey. Ni, sini. Okey, ini yang tak ada sprinkler guys. Okey, tu satu. Okey. Lepas tu kita cuba tomato. Okey, kita tanam satu tomato. Okey. Okey, pokok tomato satu dekat sini, satu dekat sini. Okey guys, macam itu guys cara untuk mendapatkan buah yang besar. Tengok, belum apa-apa carrot saya sudah besar guys. Nah, macam itu. Nah, itu coy. Korang beli sprinkler je. Beli sprinkler. Ataupun kalau korang nak siram pun boleh. Tapi kalau korang tak nak siram pun boleh. Lebih senang sprinkler lah untuk membesarkan buah. Bang, kalau macam pokok dah tanam, lepas tu kita nak besarkan dia, boleh tak bang? Kalau macam ni kan saya belum tanam kan. Kalau dah tanam, kalau nak besarkan boleh. Contohnya pokok ini ya. Ini kan ada pokok tomato kan guys. Ini kan ada pokok tomato. Kita beli sprinkler dulu. Sprinkler saya mana Sabar. Musim hujan lagi guys. Pumpkin saya tak ada function cok. Sekejap ya. Kita petik ni dulu. Petik. Kan ni pokok ni kan dah kira pokok sedia ada. Saya dah tanam kan. Kita cuba. Kita pasang sprinkler di sini. Dan kita tengok apakah buahnya lebih besar daripada yang sedia ada. Okey. Kita pasang sprinkler. Okey. Kita pasang dekat sini. Okey. Saya pasang lah. Saya pasang. Okey. Kita tengok guys. Kita tengok perbezaannya. Tadi kan buahnya kecil-kecil. Tu laju guys buahnya berbuah tu.
Lebih besar guys. Tapi kalau korang nak apa tu, maksudnya korang tak nak buah besar tapi korang nak cepat pokok tu membesar, korang boleh pergi ke sini, korang beli ini guys. Sabar, saya tunjuk korang. Korang boleh beli ini. Beli ini. Nih. Welcome to my stand, bla 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 bla. Show me the gear. Korang boleh beli ini. Watering can tu. Kalian saya tunjuk contoh dia guys. Saya tunjuk contohnya. Sekejap ya, saya tanam sesuatu lah lepas ni. Saya tanam apa guys? Tanam apa ya saya nak tunjuk? Tanam tomato lah guys. Tanam tomato boleh. Kita tanam tomato. Tomato seed. Tomato seed. Mana tomato seed? Ni ada tomato seed. Watering can kita taruh sini. Okey. Nah. Contohnya kan ini. Tu kan tadi 0.6 kan paling besar. Contohnya saya tunjuk satu lah guys. Dekat mana saya nak tunjuk? Ni lah, dekat sini lah kan. Saya tanam tomato. Tu. Okey, ini pokok tomato dekat sini kan, pokok tomato. Yang pokok tomato ni kecil kan? Korang perasan kan kecil? Mana pokok tomato? Oh, dia hilang. Terus saya siram pakai watering can. 1, 2. Siram guys, 3. Kan dia tumbuh. Kalau untuk cepatkan pertumbuhan tu 49. Siram lagi. 96%. Siram lagi. Tu. Nah. Siram lagi guys. Nah, kan dah tumbuh. Cepat tumbuh. Oh my god, pumpkin saya shock, cok. Kena petir guys. Pumpkin saya shock. Nah, itu dia tomato. Tomatoku besar-besar semuanya. Nah, jadi macam tu guys. Okay, barulah boleh ni kita tunjuk pembuktian. Okey. Pembuktiannya guys, kalau daripada segi fizikal korang dah nampak lah kan mana yang lagi besar tu. Kita try. Nah, tengok ya, yang tak ada sprinkler kita ambil yang paling besar lah. Yang mana yang paling besar ni? Yang ini ke? Yang inilah. Kita tengok guys, kita tengok yang tadi tu. Mana tadi? Carrot. Wet carrot. Ini yang tadi tu. Nah, yang tadi tu 0.38 guys. 0.38. Tu. Perbezaan dia guys. Ini tanpa sprinkler. Paling besar 0.38. Modal kena air hujan. Dan ini dengan sprinkler. Tu. Nah. Berbeza guys. Nah, macam itu maksudnya berbeza. Okey, sprinkler kita yang ini sudah tamat. Yang tadi 0.2 berapa tadi? 0.2 something lah kan. Kita ambil guys yang paling besar daripada sini. Kita cuba. Tu. Ada yang lagi besar ke guys? Ada yang lagi besar ke? Kita cuba. Mana? Tomato. 0.86. Tu tadi kan 0.2 kan, saya tunjuk 0.2. Yang ini 0.86 tu. Tomatoku besar. Nah, macam itu. Bermakna boleh guys. Bermakna boleh. Dan tomato ni boleh lagi besar guys. Serius. Macam itulah guys. Jadi sekian saja untuk video hari ini. Bye bye semua. Assalamualaikum. Terima kasih mana yang sudah menonton. Let's go.